Penutupan UNHCR berisiko jejaskan imej Malaysia. Aku nak tanya korang lah, mana lebih penting? Imej Malaysia ke ataupun kedaulatan undang-undang? Masalahnya sekarang diorang ni dah terlampau ramai. Jenayah dah berlaku bertubi-tubi. Diorang ni dah dibagi betis nak peha. Dah jadi ancaman pula dekat warga negara kita. Mereka dah tak hormat dah rakyat Malaysia. Apa yang berlaku dekat Kampung Pandan tu jadikan satu pengajaran. Korang tengoklah sendiri dekat Selayang tu apa dah jadi. Bukit Malut, dekat Melaka pun ada. Bawa kenderaan suka-suka tak ada lesen. Bawa besi buruk sampai lebih-lebih muatan. Kalau jatuh kemalangan apa jadi? Curi ambil besi buruk kat rumah orang. Curi lagi kebun-kebun punya buah-buahan dekat negara orang. Macam ni pun kita kena jaga imej ke? Sedangkan rakyat tempatan sendiri dah tak selesa. Korang tengoklah video ni. Ni Alam Flora buat kerja apa Alam Flora nampak ni? Warga asing buang sampah macam cibai ni dekat negara kita sendiri. Apa cerita? Nampak ni. Bila tak tahu, sebenarnya yang menjaga kawasan sini siapa? Warga asing banyak menjaga kawasan sini. Siapa yang buat sampah sini bersepah? Warga asing lah yang buat sampah-sampah macam ni. Nampak campak-campak macam ni, longgok-longgok macam ni. Nampak ni, sampai jalan-jalan ni tutup, sampai kereta tak boleh. Mana-mana raya buat kerja, tak ada buat kerja pun. Dan tahu dia buat kerja kat depan tu je. Kat sini dia tak ambil pot pun. Yang penting duit masuk pokek. Mana sampah dia, tak ada ambil pot pun. Nampak berselerak sini, Alam kata bagi Alam Flora. Kerja bandar dulu kutip sampah je. Tolonglah settlekan sampah-sampah.